Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bernama Muhammad Khairul Azmi bin Sirajuddin, juga dikenali sebagai Cikgu Azmi Al-Qahiri. Bermulanya prasekolah di Tabika Perpaduan Buku Tangga Batu Pahat sehingga ke Sekolah Kebangsaan Temenggung Ibrahim Penggaram yang menjadi asas pembentukan ilmu dan disiplin awal diri saya. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Isa dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Saya kemudian meneruskan ke aliran agama di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Islamiah Batu Pahat dengan menduduki CJ Menengah Rendah Agama SMRA dan CJ Menengah Agama selama 2 tahun. Akhirnya saya ke Mahat Johor. Saya berjaya menamatkan CJ Tinggi Agama Malaysia selama setahun. Di peringkat pengajian tinggi, saya mengikuti kursus intensif bahasa Arab di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim selama 6 bulan dan seterusnya berangkat ke bumi Ambiak Mesir selama 2 tahun di Pusat Bahasa Syekh Zaid Universiti Al-Azhar. Dalam peringkat tamhidiyah selepas mendapat pengesahan imtihan qabul. Sekembalinya saya ke tanah air yang tercinta, saya kemudian menamatkan ijazah sarjana muda syariah dengan undang-undang kepujian di Universiti Islam Selangor. Kini insya-Allah saya akan sambung pengajian dalam bidang pendidikan di UPN Universiti Malaysia Kampus Bangi melalui program Diploma Pendidikan Pasca Siswaza sebagai usaha meningkatkan profesionalisme keguruan. Pengalaman sebagai guru dalam pendidikan kafah. Pertama kalinya pernah berkhidmat di SRA Integrasi Bandar Baru Bangi. Mengajar subjek bahasa Arab silibus JAIZ dan bahasa Arab komunikasi silibus KPM bagi murid darjah 2 dan darjah 4. Antara matlamatnya, pertama, memberi fokus kepada penguasaan kosakata, struktur ayat dan komunikasi asas bahasa Arab. Kedua, menggunakan pendekatan kreatif seperti teknik VAK, Visual Auditory dan Kinestetik untuk menarik minat murid. Kemudiannya saya berpindah di SRA Sungai Tangkas. Mengajar tilawah Al-Quran dan hafazan bagi murid darjah 4 dan darjah 5. Antara matlamatnya, pertama, menekankan aspek tajwid, kelancaran bacaan, kaedah hafazan secara berperingkat. Kedua, menerapkan disiplin serta kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan murid. Ketiga, memahami kepelbagaian gaya pembelajaran. Dalam pengurusan kurikulum pula, saya terlibat dalam program Kamil
kemahiran amal Islami. Saya bertanggungjawab sebagai jurulatih bagi acara Marhaban dan Rawi. Latihan ini bukan sekadar persembahan, tetapi ia mendidik murid untuk mencintai kesenian Islam, menghayati selawat serta memupuk keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Antara pengiktirafan dalam bidang kemahiran insaniah yang saya telah sertai ialah program Motivator Profesional dan Body Language anjuran Aksima International Academy. Program ini banyak membantu saya memahami komunikasi bukan lisan, keyakinan diri serta teknik penyampaian yang lebih berkesan dalam pengajaran atau kepimpinan. Selain itu, saya turut mengikuti personal branding masterclass daripada Cole Academy. Melalui program ini, saya didedahkan kepada cara membina imej profesional sebagai pendidik serta bagaimana seseorang guru boleh menyampaikan nilai, kredibiliti dan pengaruh positif melalui personal branding yang berkesan. Aspek kemahiran digital pula, saya telah mengikuti beberapa latihan profesional yang berkaitan teknologi pendidikan. Antaranya ialah profesional AI dan aset digital daripada DigiLearn yang membuka ruang kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan cara lebih efektif. Saya juga mendalami Canva Design 3 Essential untuk menghasilkan bahan pelajaran kreatif yang lebih menarik, interaktif dan mudah difahami oleh murid. Selain itu, saya turut mengikuti training Magic School AI level 1 hingga 3 yang semuanya membantu dalam mempercepatkan penyediaan bahan PDP serta meningkatkan kualiti pengajaran. Tidak ketinggalan penggunaan quizzes, Game Changer and Educator turut memberi impak besar dalam menjadikan pembelajaran gamifikasi yang lebih seronok. Faktor-faktor saya berminat menyertai Akademi YouTuber Malaysia ada 5 faktor. Pertama, ingin meningkatkan kemahiran dalam penghasilan kandungan digital pendidikan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Kedua, berminat menjadikan platform YouTube sebagai medium pembelajaran yang lebih luas dan berimpak tinggi kepada pelajar. Ketiga, tertarik dengan komuniti Akademi YouTuber Malaysia yang terdiri daripada guru berpengalaman dan saling menyokong antara satu sama lain. Keempat, mahu menggunakan YouTube sebagai medium dakwah ilmu dalam bidang pendidikan agama dan akademik secara berterusan. Kelima, ingin meningkatkan kreativiti dalam penyampaian pengajaran melalui video yang interaktif, menarik dan mudah difahami.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.